We have around 15 minutes untuk sampai ke kelas robotik tu. Jom. You yang lambat. Okay, jom. Wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. Let go of who you are, become who you might be. Let your Okay, so sekarang aku baru parking. Noh dah masuk ke kelas. While waiting for him, aku rasa better kita lepak je dekat dalam library. It's not a real buku-buku punya library. This is a digital library. So usually you can see people hanging out je lah kat situ. Tak ada pembuku. Biasanya orang bawa laptop, bawa iPad and working dekat situ. Okay, jom aku bawa korang pergi tengok. Setahu aku lah, kat sini ada 2 digital library. Satu dekat seberang, which is here, Butterworth. Satu lagi dekat pulau, dekat dengan Masjid Negeri. Dua-dua aku pernah pergi, which is not bad. Kita boleh buat kerja kat sini. Okay, sekejap kita masuk dulu. let your life become. Aku punya segan nak shoot kat sini sebab sunyi je lah. Tapi sementara tunggu dulu. I'm back in the car. Aku sekejap. Aku tak selesa nak berada kat dalam tu lama sangat sebab tempat tu terlalu sunyi. Aku pula rasa awkward kalau nak bercakap kan. Jadi maybe next time kita akan ronda-ronda kat dalam tu. Tempat tu terlalu sunyi, seriously. Semua macam fokus on doing whatever they are doing in front of the screen. Aku pula sebenarnya plan nak bercakap tapi terlalu sunyi. So sekarang ni kita nak tunggu Noh. Aku nak alihkan kereta ni betul-betul depan pintu utama, so Noh boleh nampak aku. Jom. Sementara kita tunggu Noh, kita bolehlah cakap-cakap kejap kan. Aku harap apa semua yang masih menonton vlog aku dalam keadaan sihat sejahtera lah. Malam ni I'm in the car. Selepas my attempt untuk vlog kat dalam that digital library, tak berapa nak jadi. Seriously, awkward gila aku nak bercakap. So aku decide untuk datang tunggu dalam kereta je lah. Malam ni seperti biasa, Noh dekat dia punya robotik class dekat dalam ni. Aku perasan bila dah lama tak vlog kan, so the awkwardness came back. Like I know I'm doing the same routine like usual. Macam-macam dalam kepala tengah berjalan at the same time. Actually tonight, selepas hantar Noh, I have one small mission. So aku akan bawa korang bersama untuk go for that small mission. Dan aku kena buat benda ni malam-malam sebab aku takut kena tahan dengan polis. Yes, it's illegal. Technically it's illegal. So I'm being a badass tonight. Tapi sebenarnya tak adalah dramatik sangat benda tu. Aku saja je nak hypekan this vlog. By the way, aku punya studio sebenarnya dah siap. Alang-alang kejap lagi kita nak pergi ke studio sebenarnya. Aku akan show around the studio, apa yang ada kat studio aku. Tapi apa, make sure korang tolong like aku punya TikTok, Instagram untuk Business Studio Raya Seberang Jaya. Link is here. Okay, aku letakkan link kat sini. So korang follow lah. Suka atau suka tak. Okay, right now I'm at home. But macam aku cakap tadi, kita ada small mission hari ni. We are going to the studio malam ni juga. Sebabnya aku tak nak tangguh-tangguh dah. This thing must be finished by today. Tonight. Okay, jom. Sebenarnya awal tadi aku dah keluar, tapi macam hujan rintik-rintik sikit kan. Kau nampak tak tu? Akhirnya Pulau Pinang hujan. It's been few weeks hujan tak turun. Keadaan memang panas gila. Bahang dia, ya Allah. Aircon kat rumah buka 16. Memang panas gila.
Tapi Alhamdulillah hujan. Okeylah, kita bawa pelan-pelan pergi ke studio. Jom. Okay, kita dah halfway nak sampai ke studio, tapi aku still rasa takut-takut lagi. Padahal aku lalu kat jalan kampung kot kan, tapi still lah rasa cuak gila kalau terserempak dengan polis. Rasa macam buat salah, padahal aku buat tangga je. Aku tengok ramai je yang ikat tangga kat atas bawah kan, tapi itulah, I still have that rasa cuak. I don't know. Ni aku tunjukkan sikit some footage of the work that I've been doing for the past few weeks. Sampai aku tak sempat nak vlog kan, sampai gitu sekali. Sekejap lagi macam aku cakap, aku akan tunjuk ada suasana studio tu sekarang, kan. Aku rasa with the good light, aku rasa bolehlah kita tengok keadaan ni. Okay, the truth is journey ni tak smooth langsung. Not in the bad way. Biasalah kan perniagaan kan, to handle people, to tolerate, and in certain situation it's not easy. Seriously, it's not easy. Banyak hiccup, banyak delay, banyak je benda yang jadi not as planned. Tapi bagi aku itulah asam garam bila we get involved into business. Okay, kita dah sampai. I think I really need to install some lampu kat situ. Kalau tak gelap ya amat. Sini akan gelap sikit sebab there's no support light around. Tapi sebenarnya aku nak buka tangga tu je sebenarnya, but I want to get this shot. And this is it. Welcome to the studio. Aduh, penat ni. So here we are dekat studio. Sekarang ni adalah the first set. So satu lagi set adalah dekat belakang sana. So we are using these two set lah sebagai our selling point untuk studio raya ni. Masa aku buat studio ni, I was very locked in. So nak buat vlog pun aku rasa dia jadi satu distraction. So aku rasa better aku focus on one thing, but I don't have the time to think of something to say to the camera. Bagi aku, this journey was not meant to be documented properly. Sebabnya kadang-kadang adalah lopong dia sikit kan. But I think I might get the story right. Maybe aku rasa it was meant to survive first lah kan. Kita nak siapkan benda ni right on time. Walaupun tak berapa on time sangat, tapi okey lah. Tak adalah terlalu tersasar daripada what as we plan kan. But it's okay. So inilah the first set. Actually nanti kita akan tambah lagi pokok-pokok. Kita just nak make sure, nak tengok pokok ni okay ke tak, boleh survive tak through this 1 week, 2 weeks. Alhamdulillah pokok survive dengan baik. Cuma ada satu pokok tu dia agak kering, jadi aku dah rendam dia kat dalam air. Lepas ni dia akan lebih gets better lah. Aku tunjukkan korang satu lagi set. So ni adalah set yang satu lagi. Tu bukan sejadah guys, tu adalah permaidani.
aku rasa okay lah, tak kat situ just nice kan. So this is the another set. We try to be as minimal as we can, sebab set yang kat belakang ni, yang pokok-pokok ni aku rasa dah cukup crowded. So I want something yang agak minimal. So here it is. Aku rasa aku selekeh gila hari ni in the vlog, but aku rasa it's okay lah, as long I stay true to the vlogs kan. Oh, ada satu lagi, the booking is already open. So siapa yang duduk kat kawasan Penang tu, datanglah book dekat website. This is the website. Aku pun tak tahu hari ni aku nak conclude apa, sebab my mind is still on working on the studio. Sebab aku rasa lah, personally aku rasa ada dalam 10% lagi lah untuk siapkan. Then that's it, we are done. Dah cukup kot aku cakap banyak sangat, nanti pun aku pun tak tahu nak potong apa nanti. Okay, let's go back home. Okay, satu lagi. Aku rasa that's it untuk vlog hari ni. Saya tak adalah rasa teruk sangat kan, sebabnya jalan pun sunyi. Cuma aku je overthinking lebih kan. So alhamdulillah, misi berjaya. Jadi marilah kita pulang berehat. I'm sorry muka aku warna oren sebab lampu ni. Okay, I think that's it for vlog hari ni. Thank you everyone for watching, menemani aku malam ni. Thank you everyone for watching. I'll see you guys in tomorrow's vlog. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.